Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan TV PRCS SMK Pengeluh Saat, Siti Hajah binti Muhammad Zaidi. Hari ini saya bersama dengan atlet pemenang pingat emas. Boleh awak perkenalkan diri awak? Boleh. Nama saya Lidia Shen dari sekolah SMKP Temenggong Ibrahim. Asyara 800 dengan 1005. Okey, boleh saya tanya awak beberapa soalan ya? Okey, boleh. Apa perasaan awak bila awak dapat memenangi pingat emas dan juga memecahkan rekod baru? Rasa gembira sebab memang dah prepare lama untuk game ni. Berapa lama masa untuk awak berlatih untuk dapat masuk ke MSSD ni? Start tahun lepas saya tak stop training langsung. Kalau holiday saya pun tak rest. Saya Jadi training awak je. mengekalkan stamina awak lah setiap hari. Okey, saya faham. Jadi apa pesanan awak untuk rakan-rakan dekat luar sana yang nak jadi macam awak? Bersungguh-sungguh training, dengar coach cakap, ikut arahan coach. Macam coach bagi semua, kita ikut je. Penat, rabak, ikut je. Untuk dapatkan kita diri yang nak. Betul, okey. Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih. Okay, thank you.